Dari segi tuan rumah tu, kita tahu dengan di Songkhla sekarang ada menghadapi masalah banjir. Saya rasa itu adalah di luar kemampuan kita lah untuk menentukan, dan saya sendiri pun tak pasti benda tu. Apapun kita just hanya fokus kepada preparation untuk SEA Games nanti, walaupun bermain di Songkhla ataupun di mana sekalipun lah. Dari segi pemain, untuk call up kali ni kita memanggil 25 pemain lah, yang ada yang pemain yang berasi di Jakarta semasa Mandarin Cup dan tidak bersama di Bangkok untuk Piala Asia, dan ada juga yang pemain yang bermain di kelayakan Piala Asia sebelum ni kita tidak bersama malam ni. Jadi daripada dua kejohanan tu kita ada memanggil pemain yang sebelum ni, ada yang tidak dipanggil. Jadi kesemua pemain itu berdasarkan performance semasa diorang lah untuk situasi sekarang ni bermain di dalam Liga A1 dan Liga Super. So kita memanggil rasa pemain yang berada di prestasi terbaik setakat ni untuk persediaan kita untuk SEA Games nanti. Saya tahulah yang harapan tinggi diletakkan penyokong, terutamanya kepada SEA Games ini, kerana kita tahu tamasya SEA Games ni dari dulu lagi adalah penantian daripada peminat, sambutan daripada untuk kita mendapatkan pingat emas. Harapan tu terlalu tinggi kepada SEA Games. Kita harap kita dapat memberikan sesuatu, walaupun kita tahu banyak mungkin persediaan kita yang singkat, kekangan-kekangan yang kita lalui untuk persediaan ini, kerana kita tahu dari segi liga kita masih berjalan. Apapun kita perlu menyahut cabaran dan memberikan yang terbaiklah untuk kita layak, untuk kita mara ke peringkat yang terbaik untuk sesuatu yang untuk kita meraih kejayaan. Dari segi sasaran, kita tahu kedua kejohanan sebelum ni kita gagal layak untuk mara ke separuh akhir dan juga ke persaingan akhir. Jadi yang penting SEA Games ni adalah untuk kita mara ke separuh akhir. Kita tahu kita first game bertemu dengan loss, itu adalah peranan yang penting lah untuk penentuan kita. Dan selepas itu dengan Vietnam lah, yang penting kita layak ke separuh akhir. Di situ at least kita telah berjaya untuk mendapatkan pingat. Tetapi yang semestinya kita untuk terus mara ke final lah untuk mendapat pingat emas, insya-Allah.